ada anggapan yang salah terhadap majlis tawajuh. Anggapan yang salah ini timbul daripada pemikiran setengah murid guru saya yang memang salah pemikirannya, lemah pikirannya. Mereka ini beranggapan majlis tawajuh itu bukan majlis kita. Habis kalau bukan majlis kita, majlis siapa? Makna bukan majlis kita, bukan kita yang bertawajuh, yang adakan majlis. Kita hanya menumpang pada satu pihak yang mengadakan majlis tawajuh. Mereka beranggapan hakikat yang mengadakan tawajuh itu ialah syekh-syekh yang telah meninggal dari seluruh dunia datang kemari. Mereka inilah yang adakan tawajuh, kita menumpang saja. Ini anggapan yang memang salah. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mengajarkan majlis tawajuh ini bukan majlis kita, majlis tawajuh ini majlis para syekh-syekh dalam tarekat Naqsabandiyah. Mereka datang di seluruh dunia, kita hanya menumpang saja. Karena itu kena jaga adab betul-betul. Ini syekh-syekh yang mulia dari seluruh dunia. Ini tidak betul. Ini tidak betul sama sekali. Pasal apa? Tidak ada warid, tak ada disebut dalam hadis oleh kata-kata ulama, tak ada. Guru saya sebenarnya pun tak ada cakap itu, tapi entah macam mana ada khalifah yang bercakap itu. Jadi majlis tawajuh itu kita yang adakan majlis kita. Yang datang bukan syekh-syekh dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Yang datang siapa dia? Malaikat. Ini baru betul. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sya'ikhina fil ardi yaltamisuna ahlal zikri yaltamisuna majalisal zikri." Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang sentiasa berkeliaran di atas muka bumi mencari-cari majlis zikir. Faiza wajaduhu, maka apabila malaikat itu terjumpa majlis zikir, majlis tawajuh tadi, maka mereka pun masuk. Dah masuk dalam majlis tawajuh itu, mereka minta keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ini, berilah rahmat ya Allah kepada mereka. Terimalah segala niat yang baik daripada mereka ya Allah. Ini memang ada, ya. Ada riwayat, ada hadis Nabi. Siapa yang datang? Malaikat, bukan syekh-syekh. Yang saya diajar oleh guru saya, kita bertawajuh ramai-ramai itu untuk mendapatkan syafaat Nabi, mudah dapat syafaat Nabi dan mudah dapat keberkatan para masyaikh. Keberkatan para masyaikh, bukan kedatangan para masyaikh. Cuba fikirlah tuan-tuan, Syekh Bahauddin dah meninggal dunia akhir abad ke-8. Kita buat tawajuh di seluruh ini, dia datang. Tahu pula ulamat itu tak menasabah. Dan itu memang benda yang tak betul. Nanti samalah dengan ajaran Kristian. Bila mereka buat upacara agama, yang datang Yesus. Kita yang datang Syekh Bahauddin, Syekh Abdul Wahab Rokan, Imam Isa yang datang sini. Itu tak betul. Yang pertama, majlis tawajuh ni kita bertujuan untuk mudah dapat syafaat Nabi di dunia dan di akhirat, zahir dan batin kita. Yang kedua, supaya kita mudah dapat keberkatan para masyaikh. Sama tak keberkatan para masyaikh dengan kedatangan para masyaikh? Tak sama. Dulu kita diberitahu salah satu sebab Arqam, jemaah Arqam itu sesat karena mereka beranggapan bila mereka berzikir, Syekh Suhaimi datang secara yaqadah. Kita pula buat, bila kita bertawajuh, Syekh Abdul Wahab datang, Syekh Bahauddin datang, Syekh semua yang 37 itu datang kemarin. Itu tidak ada, ya. Tidak ada kenyataan yang sahih daripada hadis, apatah lagi Quran, tak ada. Yang memang ada ialah yang datang itu para malaikat. Malaikat dengan syekh mana baik? Tentulah para malaikat. Dulu kita jumpa seorang ustaz dari Kedah, dia ikut tarekat Ahmadiyah.
kemudian ditambah lagi Ahmadiyah Qadiriyah. Tak salah saya, dia nak daftarkan tarekat dia di Negeri Sembilan, tapi ditangguhkan, digantung. Kerana apa? Kerana dia namakan tarekat Ahmadiyah dia dengan tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Saya sendiri tanya, kenapa Ustaz ada Ahmadiyah Qadiriyah ni? Oh, itu disebabkan ketika saya berzikir selalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah jadi guru saya yang sebenar. Sebab itu saya namakan tarekat ini tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Kenapa ditolak pendaftarannya? Karena ada unsur-unsur yang salah. Dia di sini, di Kedah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia 562, 900 tahun dulu. Pelik itu memang tak betul. Memang tak betul. Majlis tawajuh itu majlis syekh-syekh yang datang, yang buat tawajuh, kita hanya menumpang. Macam kita buat tawajuh di surau ni, kita numpang. Ada tak majlis tawajuh para syekh yang datang di seluruh dunia? Ini tak boleh. Ini anggapan yang salah, ya. Kerana apa? Mudah nanti memesongkan kita, ya. Nanti iblis syaitan gunakan pandangan kita ini untuk mengelirukan. Macam tadi, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani datang, meninggal dunia 900 tahun dulu. Menasabah. Yang menasabahnya apa dia? Iblis lah, syaitan, ya. Betul tak? Jadi ini perkara yang mesti dibetulkan, ya. Bukan majlis tawajuh tu majlis kita lah. Kalau di sini saya pimpin majlis saya dengan jemaah, ya. Cuma kita mengharap daripada Allah supaya Allah mudah kurniakan kita syafaat Nabi dan juga keberkatan para masyaikh itu yang ada. Sebab itu kita kena jaga peraturan.